cara seorang lelaki memegang tapak kakinya, berjaya menyedarkan puteri yang sudah ratusan tahun tidur. Putera Raja, duta tidak hanya John. Selepas mengetahui identiti lelaki itu, puteri sangat kecewa, kerana selagi seorang lelaki melepasi 3 ujian seterusnya, puteri akan menunaikan janjinya untuk mengahwininya. Dan lelaki, saya tidak sabar untuk menyelesaikan ujian sekarang. Puteri melihat ini dan membawanya ke tepi tebing. Lelaki tidak pernah memikirkannya. Ujian pertama ternyata melompat dari tebing. Puteri menyangka lelaki itu akan berputus asa. Tanpa diduga, dia melompat turun tanpa teragak-agak. Kemudian Nick jatuh terus ke dalam laut. Pada masa ini dia juga menghadapi ujian kedua. Apa yang seterusnya untuk Nick? Ia untuk membantu paus gergasi laut dalam yang terperangkap oleh rantai besi melarikan diri. Namun, apa yang Nick tidak jangkakan ialah itu. Dia baru muncul, satu gelombang besar datang ke arahnya. Nasib baik, Nick mendapat bantuan kuda kecil. Inilah cara saya berjaya menyelamatkan nyawa saya tanpa sebarang risiko. Selepas kembali ke pantai, Nick mendapati ikan paus gergasi itu sedang memandang ke arahnya. Kemudian di matanya, tiba-tiba menitiskan air mata yang besar. Seolah-olah badan sedang mengalami kesakitan yang amat sangat. Nick turut merasai kesedihan ikan paus gergasi itu. Tetapi badannya lebih besar daripada pulau. Rantai yang memerangkap paus gergasi itu lebih tebal daripada pokok besar. Nick tidak tahu seketika, bagaimanakah saya boleh membantu dia melepaskan ikatannya. Tetapi pada masa ini, angin laut yang sejuk membuatkan dia bersin. Ini tiba-tiba memberi Nick idea yang baik. Nick bersedia untuk membuat ikan paus bersin-bersin besar. Kemudian gunakan impak yang kuat untuk melepaskan rantai. Saya melihat Nick duduk di atas kuda kecil, terbang ke arah lubang hidung ikan paus. Tidak lama kemudian mereka sampai ke rongga hidung paus gergasi itu. Saya melihat bintik-bintik cahaya bersinar di mana-mana di dalam. Nampaknya terdapat satu alam semesta yang luas di sini. Nick membenarkan kuda itu menggunakan sayapnya, berterusan menggeletik penghalang dalam rongga hidung ikan paus gergasi. Dan paus gergasi itu tidak lama kemudian mula merasa, aku nampak lubang hidungnya naik. Kemudian satu hingus besar meraung keluar. Hentakan yang kuat serta-merta memutuskan rantaian. Jujing akhirnya mendapat semula kebebasannya, dan Nick juga mendapat pedang untuk membersihkan tahap. Berjaya menyelesaikan ujian kebijaksanaan ini. Apabila puteri melihat Nick lulus ujian kedua dengan begitu cepat, muka penuh tak percaya. Dia tidak pernah terfikir, pengantin lelaki biasa ini bukan sahaja sangat berani, dan juga sangat bijak. Ini juga membuatkan puteri mempunyai tanggapan yang baik terhadapnya. Kemudian Nick memulakan ujian terakhir. Saya melihat 3 periuk besar dibawa oleh puteri. Asap berkepul-kepul dari setiap satu, kerana ia dipenuhi dengan ramuan panas. Kuali pertama, ia digunakan untuk mengesahkan sama ada Nick ikhlas kepada puteri. Yang kedua adalah untuk mengesahkan sama ada Nick terganggu. Ketiga, ia adalah untuk mengesahkan sama ada Nick masih darah. Selagi Nick keluar dari 3 kuali dengan lancar, dia boleh menahan kecantikan